Nampaknya Peguam Kanan Datuk Hisham Teh Poh Tik merasakan sangat yakin bahawa keputusan rayuan akhir pembelaan YB Syed Saddiq ni akan memihak kepada anak guamnya. Pasal apa? Keyakinannya berasaskan fakta dan undang-undang yang dikemukakan sepanjang proses pembelaan tersebut. Jadi siapakah Peguam Kanan Datuk Hisham Teh Poh Tik ni? Dia merupakan seorang peguam yang berdaftar dengan pengalamannya lebih kurang 49 tahun dalam bidang guaman ni. Jadi dengan pengalaman yang selama itu, takkanlah kita nak menafikan apa yang dia cakap. Bayangkanlah dia ni diterima masuk ke dalam Majlis Peguam Malaysia ni pada tahun 1977 dulu. Satu lagi alasannya, dia mengatakan bahawa Syed Saddiq ini bertindak secara tidak jujur sehingga menyebabkan keuntungan kepada diri dia sendiri dan kerugian kepada pihak armada itu gagal dibuktikan. Jadi kita tengoklah esok koma bagaimanakah keputusannya. Teman nak cakap panjang-panjang pun susah juga. Sebab sekarang ni semua benda tak boleh dijangka. Atau mana idaknya? Sampai nak ke bumi mayat pun sekarang ni, nak ke bumi jenazah, tak bayar 1,400 tak boleh ke bumi. Macam urusan duit tu lagi penting daripada nak menguruskan, nak mempercepatkan pengurusan jenazah itu. Tu nunjukkan sekarang ni dah macam-macam dah jadinya. Walau apa mana pun dia kata dia dah buat kerja yang terbaik. Menang ke, kalah ke, dan segala keputusan dia kata dia serahkanlah kepada mahkamah. Jadi YB Syed Saddiq yang sekarang ni berumur 34 tahun, kita tak tahulah apa nasibnya.